Beberapa hari lepas kita telah ke Langkawi dan kita telah pulang dengan membawa sepa air daripada Tasik Air Bunting, daripada Makam Masuri dan air mineral biasa. Jadi kita akan test perbezaan ketiga-tiga air ini. Kita mulakan dengan air mineral biasa. Berikutnya di tengah kita air Makam Masuri. Air ini saya dapat daripada Telaga Masuri. Dan air yang terakhir adalah daripada Tasik Air Bunting. Jika sekali saya melihat air daripada Tasik Air Bunting ni kelihatan sangat pekat berbanding dengan air mineral biasa. Sebab saya boleh nampak lah warnanya, tajukan kamera sama, tapi kalau kita tengok daripada atas tak sama. Dan air daripada Makam Masuri agak berkeladak sedikit. Saya akan minum juga. Kita test daripada air Tasik Air Bunting dulu. Airnya ada agak pekat. Kita boleh rasanya kandungan mineral yang tinggi. Dia agak sama seperti air mata air yang kita dapat daripada bukit, tapi kandungannya sangat tinggi. Mungkin sebab dia merupakan tasik yang terpencil yang dikelilingi laut, dan mungkin banyak mendapan akali yang ada dalam tasik tu. Jadi air dia not bad. Kita cuba dengan air Telaga Masuri. Berbeza dengan air Makam Masuri, air Tasik Air Bunting lagi pekat dan air Telaga Masuri lagi halus rasanya. Air mineral biasa, air mineral biasa rasakan seperti kebanyakan air bukit lah. Jadi memang benar kandungan akali pada air Tasik Air Bunting sangat tinggi. Jadi sampel lebih ni saya akan bagi kat doktor.